Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Baisa Hakimia Arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Aisyah Nurdania binti Azwadi. Saya murid tahun 6. Kod sekolah saya TBA 7015. Pagi hari memetik melati, harum semerbak di tepi laman. Kisah lama penuh erti, menjadi pedoman sepanjang zaman. Hari ini saya akan membawa anda semua menyelami sebuah kisah penuh emosi, penuh pengajaran dan sangat menyentuh hati, iaitu Bawang Putih, Bawang Merah. Kisah ini menceritakan dua orang adik-beradik tiri, iaitu Bawang Putih dan Bawang Merah. Bawang Putih seorang yang baik hati, rajin dan sangat penyabar. Namun, Bawang Merah pula seorang yang sombong, malas dan suka mengambil kesempatan. Sejak kematian ibunya, hidup Bawang Putih berubah. Dia dipaksa melakukan semua kerja rumah tanpa rehat, tanpa belas kasihan. Namun, dia tetap sabar, tetap tabah dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Suatu hari, ketika berada di tepi sungai, dia bertemu dengan seorang wanita tua. Dengan penuh keikhlasan, dia membantu wanita itu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Sebagai ganjaran, dia diberi peluang memilih sebiji labu. Dia memilih labu yang kecil. Apabila labu itu dibuka, subhanallah, labu itu dipenuhi emas dan harta yang sangat banyak. Apabila Bawang Merah melihat kejadian itu, dia juga ingin mendapatkan perkara yang sama, tetapi dia membantu dengan niat yang tidak ikhlas dan dia memilih labu yang paling besar. Apabila labu itu dibuka, bukan emas yang keluar, tetapi binatang berbisa. Itulah balasan kepada sikap tamak dan sombongnya. Hadirin sekalian, cerita ini mengajarkan bahawa setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan, manakala sikap tamak, sombong pasti ada balasannya. Pada pendapat saya, cerita ini sangat sesuai untuk kita semua, khususnya pelajar sekolah rendah, kerana jalan ceritanya mudah difahami tetapi pengajarannya sangat mendalam. Sebagai penutup, marilah kita menjadi seperti Bawang Putih yang sentiasa berbuat baik walaupun diuji. Dan jauhilah sikap seperti Bawang Merah, kerana setiap perbuatan pasti ada balasannya. Sekian, terima kasih.